Oi, boron. Oh, tongges. Tongges lighter. Tongges. Tongges dapur portable. Okey, Assalamualaikum geng. Kembali lagi dengan aku, geng Hutan 06. Cuma kali ni kita bukan ke hutan lah. Aku nak bawa korang pergi layan kelong. Satu kelong dekat Umbai. Apa nama? UGF Paradise. UGF Paradise. Aku first time datang sini dengan Abang Muzali dengan tim peladang bang. Tim peladang. Okey. Ada AC ke tak ada AC tu nanti kita layan lah video ni geng. Okey, untuk korang yang tak kerti nak berenang, yang tak kerti nak berenang, yang tak boleh nak berenang tu, jangan risau. Pihak Kelong dia ada sediakan bot lah. Ni bot dia. Bot dia besar ni. Bot besar dan selesa. Perjalanan daripada jetty ke Kelong ni dia tak jauh geng. Dia tak jauh, lebih kurang dalam 10 minit tu, 10 ke 15 minit. Daripada jetty korang dah boleh sampai dekat Kelong dah. Terus tak jauh. Bot ni selesa. Kalau ikutkan bot ni boleh naik sampai 12 ke 15 orang lah. Maknanya sekali trip untuk satu kelong full ni 15 orang, satu trip je dah cukup. Korang dah boleh sampai ke kelong tu lah. Kalau korang bosan atas bot ni memang aku bertiga je. Aku, Abang Muzani dengan Bos Azmi ni. Kita orang sebab pagi, kalau ikutkan kelong ni pukul 10 korang dah boleh naik dah. Tapi disebabkan masing-masing ada hal, Abang Muzani pun ada hal, jadi kita orang decide naik lepas pada Zohor. Waktu ni lepas pada Zohor kita orang naik. Lebih kurang pukul 1 lebih, dekat pukul 2 kita orang baru naik. So dia tak ada masalah, kau boleh je naik. Cuma kau kena inform dekat boatman, nak bagi tahu berapa orang akan lewat and pukul berapa. Jangan pakai main redah je lambat-lambat. Tak boleh macam tu. Kau kena bagi tahu, kena inform dekat boatman dulu. Nanti kau standby, dia akan bagi tahu pukul berapa kau naik. Masa ni kita orang dah sampai dekat Kelong. Air agak surut, time ni air agak surut kita orang sampai ni. So kalau korang perasan tadi tangga tu, so kita kena naik sikit. Kalau time air pasang, dia betul-betul dekat pelantar tu. Betul-betul kat pelantar tu, maknanya kau tak payah nak Kelong ni. Kalau korang perasan, dia ada 2 bilik tau. Dia ada bagi 2 bilik. And bilik dia memang besar dan selesa. 2 bilik. Lepas tu korang boleh tengok dia ada sediakan tandas. Tandas dia pun memang bagi aku selesa. Kalau geng-geng yang pernah naik Kelong sebelum-sebelum ni, yang tandas dia biasa-biasa, bagi aku Kelong ni tandas dia memang memang selesa. Kalau aku katalah kau nak bawa bini ke, nak bawa anak-anak, nak buat family day ke, nak buat team building ke, bagi aku Kelong ni sesuai selesa. Dan kemudahan air. Kalau korang perasan tadi tong hitam tu, tong air bersih tau. Tong air bersih, maknanya kau tak payah nak catu-catu. Kalau pernah pergi Kelong sebelum-sebelum ni, dia orang air bersih tu dia orang letak dalam tong je. Owner Kelong dia tak dalam tong je. Maknanya air tu kau nak kena catu. Dekat sini tak payah. Air bersih dia memang cukup. Takat kau nak pergi 2 hari 1 malam macam trip aku ni, memang cukup untuk 15 orang. Masa aku sampai ni, geng-geng ni tengah apa dia usahakan nak tahan ketam. Ni bento ketam ni. Aku memang bukan kepakaran aku memang tak tahu pasal benda ni. Tiba-tiba aku tengok ada kepala ayam ke. Tapi jangan risau, ni bukan pemujaan tau. Bukan proses memuja ke apa ke. Ini memang umpan ketam. Dia pakai kepala ayam, tu masukkan dalam dia punya bento ketam ni. Lepas tu boleh ikat dia. Ni brother ni ikat kat tepi tiang ni. Kita orang tak tahu tepi keliling Kelong je. Oi, boron. Oh, tongges. Tongges lighter. Tongges dapur portable. Refill lighter. Kan dapat kasut? Abang tak sih? Ya? Pak Kasut. Sebelah je. Mana sebelah lagi? Dapat sebelah lagi bang. Siapa nak bekam? Dapat kasut. Ada try. Dapat kasut. Dapat kasut pakai udang. Siapa tak pakai baju? Farikin tak pakai baju tu. Boleh dekat kat belakang. Okey. Kita. Ini lubuk baik ya? Ini memang pot dia ni. Dekat yang tandas. Memang pot dia dekat yang tandas.
Ini banyak vitamin ni. Makan. Nampak besar tu. Siapa nak dekat pot orang tandas bayar. Tak ada lah. Senyap je cabut loceng. Itu dia hilang. Ada lagi, jom makan. Oh, kat bawah ni, Wan. Itu pun dah seronok bang Kita mau kuyu. Rebeh mulut dia, bukan sembat bang. Sembat tu orang naik atas kuali. Bulu ni, bulu laut ni. Ya, mak. Apa benda ni? Dia dah apa? Bawa dia rumah apa? Gerut-gerut. Oh, gerut-gerut dah masuk. Rajin. Tanjung juga ada. Terus. Ya. Tumpang lesen orang. Alhamdulillah. Ada. Okey, masa ni geng lebih kurang dah pukul 6 masa ni. Pukul 6. Jadi member aku ni Syaril, dia ni memang selaku ketua chef lah. Ketua chef lah. Tiap-tiap tahun kalau kita orang pergi trip Kelong ni, dia ni sebagai ketua chef lah. Dia akan masak untuk kita orang berbuka puasa. Kita orang yang tak pandai masak ni boleh gotong royong, takat potong bawang macam tu boleh lah. Untuk masak dalam portion yang besar bulan-bulan puasa pula ni, ini memang kepakaran Syaril lah. Dia masak memang A. Dia tak tahu dia masak memang A. Menu dia macam-macam. Sebelum ni aku pergi dia buat biryani kambing tak silap aku. Kali ni dia buat nasi ganja. Tak silap aku nasi ganja dengan ayam panggil. Dia padu. Oh, alhamdulillah geng. Dah siap lah menu berbuka kita ni. Ini nasi ganja, Nasi ganja, ayam panggil. ayam panggil. Ini chef kita, Syaril. Ui, padu. Kau kebun dalam ke? Betul lah. Dan sikit. Cuma sedap kan. Yang bulan puasa ni. Kau buat dalam ke? Kudapan. Wah, kita tengok chef kita. Mantap je. Ini kalau hari biasa memang nampak biasa, tapi bulan puasa ni biasa. Bendi ni pun nampak sedap. Ni yang dia orang racun daripada tadi ni. Ini. Air jagung. Ini. Air tak sikit. Air jagung. Itu dia. Okey dah. Ni pun dah tak tahan. Tak lama. Ui, lawa kan dia. Jom. Doa mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subhana wa bika amanna wa rizqika atarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sosnya. Brandy 2. Agak sikit.
Baik bang, thank you bang. Jauh tu lagi nampak tau. Kak dia punya penat tu ni macam tu. Jangan nampak kan? Ni. Nampaklah bersungguh sikit dapat puasa. Nampak santai sangat tu. Tadi buka. Tadi buka. Betul. Tak lagi tutup kan. Tengok. Belum. Jadi sebelah sini dengan belah sana. Alhamdulillah. Lagi cik. Keluar dah okey. Lagi up kan. Tu dia. Dia tenang lah, tak ada generator ni. Nasi ganja. Ayam apa? Ayam panggil bendi 2, telur dadah tu. Air jagung. Oh, sigat tu. King of the sigat. Ingat malung. Palung punya. Kalau dapat malung, ada maruah je. Sebelum ni. Habis kumpah. Tahu tak payah lari tadi bang. Dia yang angkat. Dah bergulung dah. Habis. Abang boleh GP dan punya. Okay geng, sekarang dah pagi dah. Aku tak sempat nak rakam sebenarnya malam tadi. Malam tadi banyak juga strike. Tapi itulah tak ada lah ikan-ikan yang besar-besar. Kebanyakan yang gerut-gerut. Adalah ketuka, gelama macam tu. Tapi hasil banyak. Cuma tak ada yang saiz-saiz. Kalau ikutkan kelong ni, rekod ada yang bawa naik pari belah-belah kilo. Biasa naik kat sini. Tapi kita orang tak ada rezeki lah senang cerita. Tak ada rezeki nak dapat ikan pari Tapi tak apa, hari ni kita orang tengah siap-siap. Ada member tengah kemas-kemas kelong sikit-sikit. Sebab kita orang pukul 10 je lagi Bokman dah datang. Bokman dah datang nak ambil kita orang untuk kita orang nak balik-balik ke JT lah. Aku lupa nak beritahu korang kelong ni dia tak pakai generator tau. Macam kalau korang pernah pergi kelong-kelong lain, kebanyakannya dia orang pakai generator. So dalam pukul 7 ke 6 lebih gelap-gelap itu korang dah start generator lah. Tapi kelong ni yang best ni dia tak pakai generator, dia pakai solar. So senyap, kau tidur malam pun tak terganggu. Itu yang aku tidur awal juga malam tu. Sebab dia senyap, dia tak bising. Yang bisingnya pun kita orang je lah bergelak-gelak ketawa. Yang bestnya itulah dia pakai solar. Keliling ni ada lampu, kalau kau perasan dia ada lampu, nampak tu, lampu yang putih tu. Dia keliling kelong ni dia ada lampu. So memang tak bergelap. Kau jangan risau kalau bawa anak-anak, bawa bini ke, dia tak bergelap, selesa. Ini kita orang dah siap-siap dah. Kita orang dah tinggalkan kelong. Bot pun dah sampai. So sekarang ni kita beransur-ansur nak ke kereta balik lah. Macam biasalah, macam tadi juga lah, lebih kurang 10-15 minit kita orang dah boleh sampai balik ke JT dah. Ini kalau kau tengok, kau perasan, kita orang satu trip je ni, siap dengan barang, mancing apa semua tu, dengan ikan apa semua tu, naik satu trip je. Terus satu trip terus muat satu bot ni boleh sampai ke JT terus. Ulok. Dah gerak terus bang. Jumpa lagi lah. Jom bang. Terima kasih banyak, jumpa lagi bang. Jom lah. Terima kasih banyak. Sama. Jom, terima kasih.